Hari ni saya nak keluarkan emas yang saya simpan dari akaun Gap di ATM emas yang tercanggih di Malaysia. Nak tahu cara keluarkan emas semudah ABC? Tengok video ni sampai habis dan save untuk rujukan akan datang. Inilah Gold ATM yang paling latest keluaran Public Gold. Sedar tak sedar, sekarang Public Gold dah ada lebih 50 buah Gold ATM di seluruh Malaysia. Ini menunjukkan syarikat Public Gold adalah syarikat emas yang well established di Malaysia. Cuba tengok sini lokasi Gold ATM Public Gold yang ada di Malaysia. Boleh pause untuk tengok setiap alamat Gold ATM. Cara nak keluarkan emas di Gold ATM ni sangat-sangat mudah. Pilih je design yang tuan-puan nak. Macam saya pilih design thank you sebab mudah nak bagi hadiah dekat orang nanti. Okey, bila dah pilih design, terus klik withdraw. Scan QR yang diberi melalui aplikasi Public Gold. Withdrawal code akan diberi dan masukkan je nombor tersebut. Untuk pembayaran ada 3 jenis, My Debit, Visa ataupun e-wallet. Boleh pilih salah satu, kemudian teruskan untuk buat payment. Bila dah selesai buat payment, tunggu je kotak ni menyala, menunjukkan emas tu dah ready untuk diambil. Dengan adanya Gold ATM ni, sekarang tuan-puan dah boleh beli dan keluarkan emas dalam masa 1 minit je. Tada! Kotak dah menyala, so pintu pun dah dibuka. Boleh ambil emas kita dan boleh pulang dengan gembira. Yang lagi bestnya, Public Gold sekarang bagi gold card holder yang lagi cantik daripada sebelum ni. Jadi emas yang kita beli ni sesuai untuk kita jadikan sebagai hadiah kepada kawan-kawan ataupun orang yang kita sayang. Jika tuan-puan yang belum lagi ada akaun Public Gold, boleh rujuk video tutorial ataupun tekan link di bio saya untuk daftar akaun emas Public Gold. InsyaAllah saya akan bantu tuan-puan supaya urusan pembelian emas yang akan datang jadi lebih mudah. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan keuangan.